senang tersedia dekat bahagian pergerangan. Ini disebabkan dekat bahagian atas ini. Follower, nak tahu ke cara-cara untuk urut untuk melegakan pergerangan? Kalau nak tahu, save dan share video ini dulu supaya nanti senang untuk tengok balik. Alright? Kita letakkan 4 jari dekat sini. Ini adalah point to Sunday. Saya tekan dekat bahagian sini. Saya garanti, saya confirm dia punya pergerangan sini ada rasa. Dia akan tarik sampai ke bawah sebab dia sini ada satu urat sampai ke pergerangan ini. So, kita sudah tekan dan pusing-pusing. Ikut pelan-pelan, ikut ini garis sampai ke bawah. So, sudah urut satu baris ini, you akan rasa you punya pergerangan sudah lega. Jalan pun laju. Follower, cuba tekan tengok ada rasa tak? Cuba tekan ini tempat, ada rasa sampai ke tapak kaki tak?